Antara yang dimatikan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ashabul Kahfi adalah anjing yang bersama dengan mereka. Menurut pendapat yang paling masyhur, anjing tu dia tak duduklah sampai dalam syurga, kerana tak ada nas yang sarih dan sahih bahawa anjing tu masuk dalam syurga. Tak ada dalil yang kuat. Cumanya para ulama kata yang ijma' ke semua ulama ialah anjing itu bukanlah anjing yang dimiliki oleh salah seorang pemuda Ashabul Kahfi, tetapi anjing itu adalah anjing yang hanya ikut mereka, berkawan dengan mereka dan mengiringi mereka ketika mereka dalam perjalanan nak pi ke dalam gua. Disebabkan berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang Allah redha, maka nama anjing itu juga diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal kawan dengan orang soleh. Besar ke kecil? Kawan dengan orang soleh ni besar ke kecil? Besar. Di dalam neraka nanti sampai kepada satu tahap besarnya bila berkawan bersama, selalu duduk dengan orang soleh, mencintai orang soleh kenal kita, kita kenal orang-orang soleh, sehingga satu tahap mereka mampu memberikan syafaat dengan izin Allah dan mengeluarkan kawan-kawan mereka daripada dalam neraka. Subhanallah. Sampai tahap tu tuan-tuan. Sebab tu Nabi pesan sangat, duduk cari kawan-kawan yang soleh. Kalau anjing, bukan anjing depa pun, bukan tuan dia pun, tapi sebab dia ikut je, maka dia juga diabadikan dalam Quran. Kata ulama tafsir, kerana dia bersama dengan orang soleh. Sebab tu ada orang bila dia main masjid, tengok ada kuliah, dia main singgah nak masuk tandas saja. Kesemua yang berada dalam masjid, apabila para malaikat Allah SWT singgah dan mendoakan keampunan beserta dengan syurga, malaikat kata, ya Allah, tadi dalam masjid ada 632 orang, 630 semua sedang berada dalam majlis ilmu, 2 orang singgah saja. Apakah mereka ini juga kami nak masukkan di kalangan yang diampunkan dosa dan boleh dimasukkan dalam syurga? Allah Ta'ala jawab, ya, masukkan hak 2 orang tu sekali. Sebab mereka lalu di majlis orang soleh, di majlis ilmu, di taman syurga, lalu je, bukan main duduk pun, main singgah je, main perbaik-baik je, main tengok meter masjid je. Tapi waktu tu ada majlis ilmu, waktu tu ada ramai orang soleh berhimpun, Allah Ta'ala kata masukkan mereka dalam pahala yang diberikan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Allah Ta'ala jawab, kerana kumpulan orang baik-baik ni, siapa saja yang dekat dengan mereka akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Yang dekat, kalau yang kawan, yang dekat, kalau yang kawan, mereka boleh memberi syafaat kepada kawan-kawan mereka yang berada di dalam neraka. Subhanallah. Dalam neraka nanti tuan-tuan, wal'iyadzubillah lah, kita tak mau tengok lah benda tu. Dalam neraka nanti, siapa-siapa yang masuk neraka ni, dia teringat lah cerita ni. Tu dia, macam mana ada ahli neraka pula ni kan. Kita doa semua ahli syurga lah, insya-Allah kan? Semua sekali insya-Allah. Kalau ada nanti salah seorang daripada kita ke siapa-siapa duduk dalam syurga dan neraka, dia akan tengok ada orang neraka ni keluar. Maka orang neraka pun bakal tanya, tu dia keluar pasal apa? Dia boleh keluar. Adakah ahli keluarganya yang mati syahid? Apakah ada ahli keluarganya yang Nabi dan Rasul? Mereka kata tak. Malaikat kata tidak. Akan tetapi mereka mempunyai kawan-kawan yang soleh, yang kesemua kawan-kawannya adalah di kalangan penduduk syurga, dan sekarang kawan-kawannya yang soleh sedang memberikan syafaat kepadanya.
Subhanallah. Nah, ini ashabul kahfi ni. Anjing tu pun masuk sekali sebab bersama dengan hak soleh tadi ni. Orang-orang yang soleh.